Bayangkan, masa harga 700 gram terus borong 100 gram seketul. Sekali harga jatuh 600, macam mana nak kurangkan kerugian? Tenang tuan-puan, ini adalah perkongsian daripada guru emas saya. Saya akan kongsikan dengan tuan-puan. Nak tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Sebenarnya, kerugian tu bukan sebab emas, tapi sebab cara kita beli. Ramai orang buat silap yang sama. Dia masuk all in awal-awal, tak tinggal langsung ruang bila harga jatuh. Patutnya, kalau bajet ada RM60,000, jangan terus habiskan. Start dulu 20% ke 30% je. Contohnya 20 gram hingga 30 gram dulu. Kenapa? Sebab harga emas memang akan ada naik turun. Mustahil lepas kita beli terus naik je tak turun-turun. Guru emas saya dah tengok lebih 10 tahun tuan-puan. Memang akan ada fasa jatuh. Jadi bila harga turun macam ni, orang berilmu tak panik. Dia buat apa tuan-puan? Tambah lagi. Sebab dia beli sikit-sikit. Akhirnya dapat harga purata yang lebih rendah. Orang panggil teknik kumpul konsisten, bukan hentam sekaligus. Satu lagi, emas bukan tempat simpan duit jangka masa pendek. Kalau duit tu nak guna 3 bulan lagi, memang salah tempat. Simpan je duit dalam bank. Emas ni untuk simpanan 2 tahun, 3 tahun. Baru nampak kekuatan dia. Sebab itulah penyimpan emas yang faham, harga naik dia tenang. Harga turun dia lagi tenang. Akhir sekali tuan-puan, ingat ni betul-betul. Bukan emas yang buat kita rugi, tapi keputusan kita tanpa ilmu. Kalau nak mula, jangan terus besar. Mula kecil, tambah ilmu, baru tambah gram lagi. Baru kita boleh simpan emas dengan tenang, bukan dengan stres. Sebab itulah tuan-puan, kalau tuan-puan tanya saya, Dr. Fatin, apa beza simpan emas dengan public gold ataupun syarikat lain? Maka public gold sediakan tuan-puan ilmu dan juga edukasi berpanjangan. Disebabkan dengan ilmu itulah, insya-Allah tuan-puan akan simpan emas sampai kaya. Nak belajar simpan emas? Belum lagi ada akaun, rujuk pin video saya ataupun isi borang sign out kat bawah ni. Untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.